Woi, geng. Jom kita pergi nesti burung kat hutan sana tu. Jom. Woi, mana kamu orang mau pergi ya? Kalam kabut saja. Kita mau pergi nesti burung kat hutan, Asing. Jomlah, ikut kita sekali. Ama aku cakap, lastik burung tak ada baik tau. Cuba itu burung lastik kau orang pula. Sing. Kalau mau ikut kami, ikut sajalah. Yelah, membebel pula dia. Tak maulah. Aku tak mau jadi pembunuh macam kau orang. Nanti lama-lama, seekor burung pun tak ada dalam muka bumi ini. Yalah. Kalau tak ada burung, banyaklah ular nanti. Kau cakap lagi sekali, Sing. Kalau kau berani, sekarang kau nak ikut kami ke tak nak? Kau pun Belu. Kalau tak nak ikut, balik aja lah. Buat apa cerita-cerita pasal ulat pula? Okey. Janganlah si aku. Aku ikut. Alamak, Sing. Sorrylah, aku terlepas pula. Oi, rusaklah paru-paru aku. Ini kena masuk hospital ni. Wow, kau orang mempermainkan aku ya? Apa? Ada ubi, ada batas. Ada hari. Oh, punya apa tu? Kawan-kawan. Apa sini? Orang dengar apa yang aku dengarkan? Ini tu makin dekat dengan kita lah. Bunyi tu macam dekat sana tu. Mari kita pergi tengok. Jom. Berhenti. Tengok sana tu. Dia bau. Debab. Oh, Debab. Bagaimana kau boleh berada kat sini? Debab. Kau apa pula ni? Apa pula yang pecah tu, Kia? Tak ada apa, Mak. Cawan dia terjatuh pula. Mana pula si Yusof ni? Dah pukul berapa dah tak balik-balik lagi ni? Nampaknya hari ni macam nak hujan ni. Entahlah, dari pagi tak balik-balik. Risau pula saya. Belum makan tengah hari lagi budak tu. Tadi dia kata nak pergi lasik burung dekat hutan sana tu dengan kawan-kawannya. Ke hutan? Agaknya kejap lagi balik dia tu. Apa ni? Aduh, apa dah jadi ni? Oh, kau salah buat pinggang aku ni. Apalah yang buat lubang tengah-tengah hutan ni? Rusak kau orang ni. Apalah orang kau cakapmu? Lubang ni bukan untuk manusia. Untuk gajah lah. Dalam ni lubang ni. Macam mana kita nak keluar? Alamak, hujan. Apa kita nak buat ni? Kalau hujan lebat nanti, air akan bertakung dalam lubang ni. Matilah kita, woi. Lupa betul mulut kau, Belu. Jangan takut. Aku rasa bapa aku mesti cari aku. Dia selalu bimbang kalau aku tak balik makan tengah hari. Sampai sekarang pun tak nampak batang hidung ni. Hujan pula tu. Apa nak jadi dengan budak Yusof ni? Apa pasal, Limat? Macam orang susah hati je aku nampak. Bukan apa lebay. Anak saya Yusof tu dari pagi lagi tak balik-balik. Risau saya buatnya lebay. Patutnya dia ikut semayang sekali tadi. Tak balik? Dia tak beritahu kau ke dia ke mana? Dia ada bagi tahu anak aku Setiah tu. Dia kata nak nasib burung kat hutan mana tu. Assalamualaikum. Mat, kau ada nampak Dul dengan Abu tak?
Dari pagi mereka tak balik. Rupanya Dol dengan Abu pun tak balik juga. Ingatkan Usop aja. Tak apalah. Kamu semua baliklah dulu. Nanti kita kumpul orang-orang kampung cari mereka. Baiklah, Lebay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makin risau pula saya. Agaknya apalah yang jadi pada budak-budak tu. Oh, hujan semakin lebat lah. Apa kita nak buat ni? Sejuk ah. Aku pun sama. Habis basah baju aku. Kesian kau Debab. Mak kau dah lah tak ada. Jatuh dalam lubang pula. Mak kau mesti risaukan kau Debab. Macam minggu apa kami juga. Dalam keadaan macam ni, kita semua sedar yang kita masih memerlukan mereka. Kalau semua dah sedia, bolehlah kita mula mencari budak-budak tu sekarang. Lagipun kalau dah gelap, susah pula nanti. Kat mana kita nak cari mereka tu, Mat? Mengikut kata anak aku Kia, mereka semua tu pergi nasib burung ke hutan. Kita ke sana je lah. Eloklah tu. Masing-masing lampu jangan lupa. Abahnya, carilah nak kita sampai jumpa ya. Sabarlah. Jangan fikir bukan-bukan. Harap-harap tak ada apalah yang menjadi. Saya rasa lebih baik kita berpecah mencari mereka tu. Elok sangatlah tu. Beginilah. Setengah ikut sebelah sana, setengah lagi ikut pula sebelah sini. Baiklah, Mat. Kalau ada apa-apa, cepat-cepatlah beritahu kami. Mari kita cari sebelah sana. Harap-harap jumpalah budak-budak tu. Mana pula pergi ni Susuk ni? Isop! Isop! Tolong! Tolong! Aku rasa tiada siapa yang mendengar jeritan kita dalam hutan begini. Kau jangan cakap macam tu, Sing. Kita hidup dalam dunia ni mesti berikhtiar. Alamak, Sok. Air semakin naik lah. Aku takut kita tenggelam aja nanti. Aku rasa Debab boleh tolong kita dalam masalah ni. Kita panjat badan Debab. Tak adalah kita tenggelam. Giliran aku pula naik. Aku pula. Berat betul lah kau ni. Oi, geng. Tengok, hujan dah berhentilah. Nasib baik hujan sudah berhenti. Kalau tidak, jadi mangsa air kita ini. Betul-betul lah naik Wilu. Yalah. Macam manalah kita nak keluar dari lubang ya? Aku rasa dengan ketinggian aku yang dibanggakan ini, aku mampu mencapai tebing itu. Kalau aku dapat capai tebing itu, dapatlah aku keluarkan korang satu persatu. Biar aku coba. 1, 2, 3. Wop! Tak apa, Sing. Siapa yang tuliskan? Tolong! Tolong! Sudahlah, Sing. Kau tak cukup tinggi lah. Aku pun heran. Kenapa kali ini aku gagal? Biasanya aku berjaya. Mana ditanya ini? Ada kayu besar mintas di atas lubang lah. Ke mana ni, Sok? Aku rasa bertambah susah lah kita nak keluar ni. Ini sudah serius. Kalau hari gelap nanti, susah kita. Orang semua apa diam-diam. Tolonglah cari akal macam mana kita nak keluar. Aku rasa ada satu saja cara lagi. Apa dia? Kau semua bangun dan menjerit ramai-ramai. Tolong!
awak ada dengar apa-apa tak nak? Tak ada tu nak. Telinga aku ni pun bukan boleh pakai sangat. Apa yang awak dengar lebay? Alamak. Ini kes berat ni. Ayah. Budi rasa kita kurang selamatlah. Kenapa? Nampak apa tu? Alamak, gajah! Tunggu selamatkan diri. Kacau ni. Jangan bagi dia terperanjat. Susah kita nanti. Aku rasa gajah sesat ni. Mana pula budak Budin ni? Budin! Budin! Dah pergi ke gajah tu? Dah betul-betul selamat ke, Bah? Dah benar rasanya kita ke dalam sana. Mana dah pergi budak-budak ni? Ini apa tu? Macam gajah je. Tunggu diam. Alamak, gajah lah. Sembunyi. Sini. Ya Allah, selamatkanlah aku dari malapetaka ini. Alamak, ular! Tolong! Matilah aku macam ni. Tolong, gajah, jangan tidak aku. Tolong! Matilah aku macam ni. Tolong, gajah, jangan tidak aku. Tolong! Matilah aku macam ni. Tolong, gajah, jangan tidak aku. Tolong! Kenapa kau ni, Maman? Menjerit macam orang kita tolong aja ni. Aku terperanjat tadi, adulah, lalu kat kaki aku. Takkanlah ular pun kau takut. Heran, gajah tadi tak pula serang aku. Nampak jinak betul. Sudahlah tu si. Buat sakit tekak kau aja. Kau tidur aje lah dalam lubang malam nanti. Kamu nak menyerang kalau kau. Aku mau terus mencuba supaya kita semua selamat. Biar aku cuba angkat kayu ni. Nak tunjuk terror lah tu. Kalau kau jago angkat berat Olimpik pun belum tentu kayu tu bergerak sih. Belum cuba belum tahu. Kau semua tengok. Dengan kekuatan aku, kayu ini dah bergerak. Magic lah. Dia bergerak sendiri. Alamak, Mak Debab lah. Mak Debab. Debab, Mak kau dah datang. Dah kena sorok dia hantu ke budak-budak ni. Kurang yakin dia orang ni masuk hutan. Entah-entah pergi meronda kat pekan kot. Ada kau jumpa budak-budak tu? Kalau nak sembang, lebih baik kita ramai-ramai pergi minum kopi. Dengar macam bunyi gajah tu. Yalah. Semua diam. Diam. Dengar macam suara budak-budak tu. Masuk. Ayah.
Korang semua berani sangat berkawan dengan gajah ni. Tak takut ke? Risau hati mak kau, Sob. Usop minta maaf, ayah. Atuk, atuk. Selamat cucu aku. Duk jadi tazen lah, Tok. Semua orang gembira. Kita ini macam mana yatim aja. Bapak kau tengok TV kat rumah lah. Kan hari ini ada cerita Hindustan. Hati-hati aku tidak terkira. Apa ini deh, Bab? Berkurang pun janganlah macam ni.